YB, saya make account ke-6, TikTok kena tutup lagi, kena sekat lagi. Macam mana YB? Saya punya hak kebebasan bersuara disekat YB. Saya punya hak dieksploitasi YB. Saya tak ada terima apa-apa aduan. Saya tak tahu pun you ada account TikTok. Saya punya ini account ke-6 dah YB. Dan sebelum ni saya dah hantar surat daripada pihak peguam saya kepada YB. YB pun sudah balas surat. YB mengaku Kementerian YB, agensi YB yang sekat akaun saya. MC, bukan saya. Peguam tu wakil pihak YB. MC, dia Ada surat hitam putih jelas dia mengaku. Albert. Halo aunty. Apa punca kuasa YB untuk sekat akaun saya? YB jawab aja. Apa punca kuasa YB? Mr. Albert, kalau Sebab YB sekat akaun saya tanpa sembarang amaran. bukan saya yang sekat. Bukan, dalam surat daripada pihak peguam Kementerian YB mengaku kata sekat. Bukan, sekarang bukan pula. Bukan. Sekarang bukan pula. Macam mana sekarang bukan pula, tapi dalam surat hitam putih tu YB